hari pertama Nazrul diriliskan daripada AI Team. Banyak pula. Aku dah pusing-pusing ni. Aku tak nampak ni. Aduh, apa ni dah tak nampak ni. Cik, kau dah takut. Ibang besar benda ni. Wih. Nazrul dirilis dah hari ni. Hadiah Nazrul. Gelak dia adalah gelak yang nakal dan aku rasa ramai orang akan rindu gelak dia. Harapmu berjaya di luar sana dan insyaAllah kita terpisah di office je. Jadi untuk kehilanganmu sebab selalu mu main office, mu shoot content and aku suka follow mu. Yes. Aku sayang Han. Saya boleh teruskan nak jadi YouTuber yang padu. Muja harapan IT menghasilkan video-video yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel AI Nazrul pergi kedai Meliki Space. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Alright geng, so hari ini adalah hari pertama Nazrul diriliskan daripada AI Team. Jadi Nazrul banyak mengisi masa lapang dengan buat macam-macam aktiviti. Antaranya Nazrul naik kuda, and then kita terbang di atas langit, dan juga ni guys, kita naik ATV ataupun UTV guys. Jadi kalau apa nak tahu apa lagi aktiviti yang Nazrul buat, macam-macam guys yang ekstrim, so jom guys kita tengok. Let's go. Guys, morning. So sekarang ni pukul 7.59 lah. So pukul 8 guys. So hari ni adalah hari pertama saya diriliskan, dan saya akan tunjuk semua benda aktiviti yang saya buat untuk hari pertama. Selalunya kita akan masuk office, and then selalunya kita akan pergi shoot content AI dan sebagainya guys. So now hari ni apa yang Nazrul nak buat, Nazrul akan tunjuk 24 jam ataupun the whole day aktiviti yang Nazrul penuhkan untuk hari pertama yang Nazrul diriliskan daripada AI Team. So jom guys, nak tengok best ke tak best. Let's go. Kita pergi breakfast dulu guys. Jom. Kat sini memang sejuk yang sebab kita tidur atas bukit. Kalau kau nak tahu, sekarang ni Nazrul berada di Pahang Bilut Resort geng, Bilut Hill. So memang dikelilingi dengan bukit-bukit gitu. So sangat sejuk. Jom kita nak turun pergi breakfast dulu, and then lepas breakfast kita akan pergi buat aktiviti. Jadi kita kena mulakan dengan sarapan. Jangan bagi harapan. Gitu guys. Saya tak tahu makanan apa yang mereka hidangkan, and harap sedap lah. Selalunya kalau breakfast ni mesti nasi lemak je. Dekat sini nak pergi ke satu tempat tu, dia kena naik bagi guys. Sebab kalau nak jalan sendiri boleh, tapi memang berkicap lah sebab dia tinggi. Sekarang ni kita duduk dekat betul-betul puncak paling tinggi. Apa ramai komen kan dekat video lepas yang saya pergi Indonesia tu, saya duduk cakap guys. Aduh, okey, hari ni saya cuba untuk tidak bercakap guys. Kalau ada, takkan ada lah. Okay, so guys, alamak. Okay, so jom gang, let's go. Secukupnya. Kat sini kita boleh lepak chill-chill, tapi kat sini waktu-waktu petang lah. Kalau pagi kita kena turun ke bawah kan untuk kita pergi breakfast. So sekarang ni pagi dah sampai, jadi kita nak gerak pergi ke kafe bawah guys. Ramai guys. Breakfast pagi-pagi kat Malaysia ni macam biasa, nasi lemak guys. Kalau tak letak ikan bilis tak jadi. Ikan bilis sedap, bau sedap. Kacang sikit. Alright. Minyak banyak. Nugget. Ambil sausage. Ini banyak tak apa. Ngam. So jom guys, kita pergi makan. Let's go. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua kira-kira.
tadi kita dah settle makan, dah breakfast dah sarapan dah. So now next kita nak bergerak pergi layan keindahan alam ciptaan Tuhan. Macam gitu. Sebab selalunya kalau dekat bandak-bandak ni kita duk tengok bangunan-bangunan, so sekarang ni kita nak pergi tengok keindahan alam guys. Haiwan-haiwan yang cantik. Kita nak pergi melawat dia punya zoo. So jom, let's go. Harapan kan datang yang kita impikan. Jangan menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usaha. Ini apa guys? Mana ada ni? Mana ada? Ada tidur. Ada tidur dalam tu guys. Ada sugar glider, ada arnab, dia macam lebih daripada mini zoo gitu lah. Kecil-kecil je. Tu bagi Kak Abi bagi Kak Abi tu. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan segala harapan kan datang yang kita impikan. Jangan menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Usahakan lagi sayang. Yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya akan datang. Ai banyak pula. Ai banyak pula. Abang. Banyak sangat ni. Takut tu. Ai tak mau. Dia tak mau. Pegang mama. Oh sakit, masalah dia sakit. Nampak tak? Saya ni binatang, bukan orang je suka saya. Binatang suka saya. Nampak macam ni lah kita bermain dengan alam-alam kan. Selalu kita main dengan kamera je. Dah baling. Sakit. Dia sakit lah, kuku dia panjang guys. Selagi tak habis makanan, selagi itulah dia duduk makan tangan aku. Guna baju lah. Baju seluar burung lain. Itu dalam seluar. Dalam baju tak ada burung. Aduh. Dia jinak. Ui, tak boleh pegang dia ke? Oh ya. Jangan pegang, dia gigit nanti. Dia pegang nanti dia gigit. Lagi pegang ni, biar dia gigit. Ada bahagia yang belum kita rasa. Setelah bersama, usahakan semua. Kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya, apapun kita coba, dan tak pernah lelah. Ku serahkan padanya sampai Lagi yang kan. kita. Dengarlah doa kita So kita dah tengok rabbit, kita dah tengok burung, tengok ikan. So next kita nak pergi tengok apa ni? minggu depan. Jika tidak minggu ini,
Nampak tak? Kalau dia binatang, dia jadi meerkat. Kalau dia manusia, jadi merkin. Gitu, geng. Bi, tunduk Bi. Ayah, tengok tak? Kita kat dek. Dah, gigi kat dek. Dia peluk Mami. Tak ada, dia peluk je. Dia peluk ya? Dia tak ada kucing pun dia takut. Bang besar benda ni. Biar. Kami kat jatuh. Tak. Tak jatuh. Lemah lah. Gila. Sejujur-jujurnya saya tak takut pun. Saya saja je. Kalau saya buat macam rancak macam tu kan, orang tak edit nanti. Saya kena buat takut. Nanti confirm dia apa suka bapak yang tu. Sejujur sumpah saya tak takut. Bang besar benda ni. Kami jatuh. Sejujur sumpah saya tak takut. Takut sikit lah. Tadi kita dah settle dekat pet farm ataupun zoo gitu. So sekarang ni kita nak pergi main kuda. Berikut. Kita nak pergi main kuda, geng. Sekarang ni kita nak pergi main zip line ataupun flying fox. Jadi kita nak kena pakai dulu harness. Harness ni untuk keselamatan apa semua kat atas sana lah. Biasa ni tak ada takut lah. Saya tinggi saya tak takut. Biasa-biasa je. Sebab saya dah rendah jadi kenapa saya nak takut tinggi kan. Macam biasa je ni. Tak ada tinggi mana. So jom kita pakai dulu kan. Let's go. Susah sangat bentuk ni. Susah sangat. Okay, start dah siap. Jadi, sejam. Let's go, guys. Dia sebenarnya plot twist. Bukan nak pergi naik iPhone, nak pergi cuci comel kan. Dah nak kena turun pula. Mana dia? Oi, laju sangat brother ni pun. So kita nak pergi ke puncak guys. Daripada puncak kemudian barulah kita turun daripada puncak sampai ke bawah. So jom, let's go. So sini laluan dia guys. Kita pergi mendaki. Kat Indonesia pun kita mendaki, kat sini pun kita mendaki guys. Tapi tak apa, macam saya cakap, kita nak dapatkan view yang cantik kan. Benda-benda yang cantik ni kita kena struggle sikit guys. Sedangkan kasut yang
letak kat kaki pun kita nak cantik, apatah lagi nak letak di hati. Cia gitu. So jom, let's go guys. Tak ada tinggi mana. Besok-besok je. Ini kalau aku tersangkut kat tengah pun tak ada hal lah. Nampak kat bawah ada kuda. Kejap lagi kita pergi main aktiviti yang lebih lasak. Kalau macam ni dia dah lasak dah. Cuma bagi saya ni tak adalah lasak sangat kan. Lepas ni geng, apa stay tune. Saya akan buat konten yang lebih gila. Saya tak boleh nak bagi tahu kat sini. Ingat kat dunia ni kita tak boleh bagi tahu siapa-siapa. Kita kena tunjuk hasil je guys. So awak kena tunggu nanti. Sekadar tak tinggi pun. Dekat tak tinggi pun sini sampai bawah. Sebab aku biasa lagi yang tinggi. So guys, kita dah nak naik. Yang ni lepas pergi sini tarik je. Tarik macam ni? Tarik je ke bawah. Tarik ke bawah lah? Okay, right. After dia tunjuk macam ni lah. Macam mana dia tunjuk sana? Dia tunjuk macam ni. Ha? Macam mana? Sekali lagi? Lain macam. Aduh. Macam ni je. Oh, macam tu. Okey, boleh. Dah cuy. Biasa lah. Biasa ya guys. Sebab aku pakai. Aku dah pusing-pusing ni. Aku tak nampak ni. Aku tak nampak. Aku tak nampak ni. Bahasa Alif berani ni. Aduh, saya apa berani apatah lagi dia ni. Aduh, saya ingat macam ada seram-seram tadi. Tak ada no. Biasa je. Saya dah cakap dah biasa je. Tak ada dah macam gitu sangat. So jom geng, kita turun bawah. Let's go. Ya, bahaya Uncle. Lagi-lagi dekat tengah tu Uncle. Bahaya Uncle. Uncle jangan naik lah. Jangan. Bahaya Uncle. Saya punya ni hampir-hampir tercabut Uncle. Ya. Tapi saya pegang pakai tangan tadi Uncle. Ya, Uncle. Ya, Uncle jangan naik lah. Tak boleh. Kita nak pergi ke aktiviti seterusnya geng. Untuk hari ni, mana tahu kita pergi makan dulu ke kan. Kita pergi buat aktiviti lain. So jom, let's go. Alright, so now kita nak main archery pula geng. Kita nak memanah. So jom, let's go. Saya ni memang padu abang ni kan. So jom lah. Abang jangan depan lah. Saya tembak abang je. Abang nak tepi. Gitu. Okay. Oh gitu. Bawah sikit Boleh. Aduh, apa ni tak kena semua. Dia memang macam tu. Kalau kita on camera guys, ni confirm tak jadi. Yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya apapun kita Aduh. Alright guys, so macam ni lah kita mengisi masa lapang kita kan. Selalunya kalau kat bandar, kat office, kita fikir buat konten. Tapi ni pun still buat konten, tapi kita nak tunjuk lah. Macam ni lah aktiviti saya first day saya diriliskan. So sekarang ni kita nak balik ke bilik, kita nak berehat-rehat, nak mandi-mandi. Sebab tadi kita tak mandi pun guys. Kejap lagi kita tak tahu lagi nak pergi mana. Yang penting kita enjoy je geng. So jom, let's go. Okay, so tadi kita dah check out and then now kita nak main aktiviti dekat area sini juga geng. Macam-macam. Tapi sebelum kita nak mula ke aktiviti dekat sini, kita isi perut dulu guys. Kita makan dulu. Kita kena pakai pas dia dulu. Alright. Sebab apa? Dekat sini ni kita boleh nak access dia semua kena QR. Macam tu lah guys. Tapi yang paling best, hampa tahu dia punya bagi kat sini. Dia macam kereta mat. Ada aircon weh. Lampu tak percaya saya aku zoom Tu ada aircon. Bang buka aircon sikit bang. Buka aircon sikit. Weh baik tu. Gila tak gila. Ada aircon mat. Walaupun terbuka macam tu geng. Tengok macam kereta weh. So sekarang ni kita makan minum dulu. Kita minum air teh telang. Sedap geng. Dia rasa nasi kerabu. Ini ni kalau nasi kerabu kan warna biru kan. Ada macam ni. Ni lah dia pakai bunga ni lah. Bunga telang ni. Betul tak? Bunga telang. Betul bunga telang. Bunga telang ni. Sebab tu nasi kerabu jadi warna biru. So dia buat jadi ayak. Sumpah sedap, tak tipu. Sumpah sedap.
Rasa lemon je. Telang tak rasa pun. Heret telang tu dia bagi warna je kot. Kan? Patut dia tak ada rasa agak lah. Sama. Yang kita nak minum air, kita nak makan pula geng. Jangan makan, minum je. Minum je, minum je, minum. Tak sedap. Tunggu makanan, lepas tu kita nak makan, lepas tu baru kita start aktiviti kita geng. So jom, let's go. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggan tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asli, mengais validasi, dan aku pun hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Dah settle makan tadi. So now kita nak mulakan kita punya aktiviti pertama. Aktiviti yang best, yang rancak, yang boleh dikatakan fun, ekstrim. So jom, let's go geng. Kita naik bagi bang. Bagi biar lah. Bagi pi. Tapi macam biasalah, kita dah naik item mesti kena buka aircon. Kau mesti nak buka kalian. Jadi my view. Ui, steady. Hubungan yang menyepi wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari perhatian dari pengabdian yang terbakar sirna. Mengaku beremu kita semua gagal. Ambil sikit tisu, bersedialah secukupnya. Okay guys, sekarang ni kita dah nak start. Jom guys. Gerak terus. Kita potong. Lambat. Jelanggar ni. Okay, kat depan ada ekstrim. Jadi kita akan laju lah. Okay, standby. 1, 2, 3. Riff boleh. Kita riff. Allah, rasa bro. Dah pakai sensim dah ni, ya Allah.
dah habis main geng. Tadi kita dah main UTV. So now kita nak pergi ke next location ataupun next activity untuk hari ni. Habis Mat, kotak Mat. Habis Mat, kotak aku Mat. Aduh, tapi baru main guys. Setakat nak macam koseh-koseh main pingpong lah, betul ya? Main pingpong. Ini mau activity lasak guys. So jom, let's go. Aduh, nak main. Kotak pula. Oh, laju lagi. Lagi. Ini boleh ni. Lagi. Di depan teras rumah Ui, ada aircon siut. Aircon tu. Gempak tak gempak dia ni. Sekarang ni kita melawat lagi binatang-binatang apa semua guys. Dia ada binatang sikit je. Cuma yang ni dia lebih banyak guys. Tadi mini zoo, ini zoo. So jom, let's go. Dia keluar dulu. Dan ada juga kadang-kadang dia main kat rambut juga. Tapi biar dia tempo dia bertenang dulu. Bau dah masam. Ni masam buat lama sangat ke apa ni? Tak, kulus dia yang kita masam. Sebab masam tu dalam madu ni dia ada asid fenolic dan dia ada vitamin C. Dia sedap-sedap tapi dia masam lah, masam. Masam tu memang untuk protect tubuh kita. Oh, untuk sistem imun badan kita. Macam dia boleh sihatkan batuk, demam, bersema, kencing manis, darah tinggi. Oh, jaga. Sebab dia ada vitamin C, dia ada Mak satu lagi bang. Okey. Ini kan masam dah mati ni gila. Dia padu Mat, dia padu. Ini lagi masam lah. Tengok. Oh ya. Sama. Mana sedap? Ini sedap. Sana. Sama. Pasal madu macam tu kat sama je. Saya sebab pandak ni, saya cakap, oh iyalah yang ni lagi sedap lah, yang ni sama je. Ini tempat madu kelulut. Madu kelulut bukan madu lebah ke apa. Kat sini banyak binatang and dia ada water park juga. Tengok kalau sempat kita pergi mandi ke apa kan. Jom, let's go. Jangan makan lu. Lantai kat lantai. Okey, jom balik. Yo. Assalamualaikum. Hello. Toilet. Ngerekod ni. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat next destination ataupun aktiviti kita, iaitu mandi kolam. Tapi kan kita dah mandi kan. Macam tadi kita dah pergi tengok binatang apa semua, dah main dah lasak dah. So ini kita nak mandi manda. Tapi tu lah, takkan nak mandi yang pakai-pakai macam ni kan. Agak-agak lah. Wih. Nadro yang mana? So guys, takkan kita nak mandi kan? Takkan. Kalau benda dah basah, jom kita mandi lah guys. Dah lah dengan surat jin tak surat jin. Beg aku rumah basah. Space. Mana? Betul. Siap betul. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Hingga tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari, tubuh yang So guys, kita turun ya. Kita nak pergi kat budak-budak punya guys. Ya Allah, pun aku ni.
Oh, si baik slow, si baik slow. Oh, si baik. Ya. Sekarang ni kita dah habis mandi, dah habis last activity tadi lah. So, kena turun balik and then ikat baju, nampak tak? Macam ni dah. So, Mah, peluk sikit, Mah. Oi, basah. Tengok lah, weh. Basah-basah pun nak peluk lagi. Kita pergi jalan-jalan dan kita makan-makan dulu, tengok apa aktiviti yang kita boleh buat untuk seharian first day saya diriliskan. Ujung nanti saya akan bagi tahu apa benda sebenarnya tujuan saya nak bagi tahu dekat hampa, okey? Hampa akan dapat tahu punya. Kalau yang mana dapat hint dah, saya dah tunjuk sikit-sikit kan. Hampa memang hebat. Yang mana tak dapat lagi, hujung kejap lagi baru hampa akan tahu. Yang akan perasan, okey? Let's go. So, tadi kita dah settle mandi-mandi and then dah tukar baju pun semua. So, now kita nak main makan dulu. Kalau dekat Pahang ni, paling famous. Tak ada lah dia paling famous. Lagi-lagi dekat tempat yang saya duduk ni, Pahang ni, dia akan makan durian lah. Sebab durian dia banyak dan macam kena try. Datang sini kita kena try. Kita makan durian yang orang kata lah dekat Pahang memang sedap, memang jadi sejam. Let's go. Dan pertama lihat Nona langsung suka. Nona sampai setuju abis buang muka. Durian. Wow, durian apa ni? Judi. Udang merah. Oh. Okey kan guys. Lembut oh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nikmat. Dia buka. Dan dia letak dalam tu, kita makan guys. So jom kita makan dulu, let's go. Ampun terima asal ada Nona bicara. Stecus dalam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang bayu. So guys, tadi kita dah makan dah durian. Dah habis lah makan durian sampai bawah biji pun saya tak tahu. So, hampa boleh main kat sini, memang sedap. Sebab dia punya, saya ingat ke yang Chinese yang jual, tapi Melayu yang jual lah. Jadi siapa-siapa boleh lah naik sini. Tapi agak banyak ya, hampa boleh pilih lah. Apa yang lagi best, siapa-siapa kawan-kawan ATM saya rasa macam lapak burger sangat, hampa boleh main kat sini. Sebab apa? Ada special untuk apa? Sila. Nampak tak? Sekejap lagi, mereka main budak-budak ATM main sabu je. Now, saya dah tunjuk hint lah tu. Jom, let's go. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama dia Nona langsung suka. Nona salting setuju abis buang muka. Sama buka pusing tiap hari sampai fly datang. So right guys, tadi kita dah settle makan and then sekarang ni kita nak isi minyak dan kita nak gerak balik. Dah tak ada dah untuk next destinasi ataupun next location ataupun next activity yang kita nak buat. Sekarang kita isi minyak and then kita nak gerak balik ke SP. Dan itulah kalau anda boleh tengok Nazrul punya first day untuk Nazrul diriliskan pada iTeam. Itulah aktiviti yang Nazrul buat dan macam Nazrul dah beritahu kat hampa, Nazrul nak beritahu something dan kenapa Nazrul buat video ni semua. So sebenarnya guys, aktiviti-aktiviti yang Nazrul buat tadi, benda-benda yang lasak kita buat kan, itu sebenarnya tak bermakna pun. Dan bukan itu pun yang Nazrul nak tunjuk. And sebenarnya video ni Nazrul buat adalah Nazrul nak tunjuk adalah masa Nazrul dengan family guys. So macam mana kami together guys. Macam yang Nazrul ada yang dia kerja, dia pergi kerja, kemudian habis kerja pun dia sanggup main balik sebab nak masing-masing nak bonding ataupun family time tu. So itulah yang sebenarnya Nazrul buat untuk video ni. So first day diriliskan adalah masa Nazrul dengan family spend time together and then main aktiviti sama-sama. So benda ni adalah create moment guys. So itu je lah konten Nazrul untuk kali ni. Harap apa enjoy konten ni. Jangan lupa like, comment and share. Kita jumpa lagi pada next video. Dan yang paling penting untuk next konten guys, saya akan buat yang lebih gila, yang lebih best. Mana tahu next kerja gila guys, tak tahu. So apa subscribe, road to 700k subscriber guys. Bye bye, assalamualaikum.